Bila kena kecederaan sukan, dia terus tak boleh main. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Dr. Ahya Azhar dari Klinik Tuah. Pernah tak anda ada kecederaan lutut ataupun sendi sewaktu sukan? Main pickleball sekarang ni yang popular kan? Ataupun tenis ataupun main pingpong contoh kan? Ada orang bila kena kecederaan sukan, dia terus tak boleh main. Ada juga, saya bukan macam tu doktor, saya masih boleh main. Tapi sakit datang mungkin lepas seminggu, 2 minggu dah masuk kerja, nak main second time tak boleh. Kalau anda ada terjatuh masa sukan, kecederaan sukan, apa yang doktor akan selalu sering cakap? Kataan RICE R yang pertama ialah rest, ice. So ketiga ialah C ialah compression dan seterusnya elevate. Dalam bahasa Melayu R-nya rehat. Contoh, kalau anda alami kecederaan sukan, lepas tu tak boleh dah sambung sukan tu, rehat dahulu. Maksudnya mungkin kena berhenti terus main. Ada juga pesakit yang kita cakap. Contoh baru ni saya ada jumpa seorang pesakit main bola sepak. Dia datang 2 orang. Seorang tu lepas dia cedera, dia belaga sama dia lah. Yang seorang tu langsung tak boleh main. Yang seorang lagi masih boleh teruskan. Cuma sakit akan datang 2-3 minggu lepas tu. Bezanya kat sini, apa yang anda boleh buat kalau anda kena cederaan tu ialah memang kena rehat. Seterusnya, ais. Letak ais sejuk Ambil kain, kena balut Kalau pakai ais terus dekat lutut, nanti kulit melepuh. Letak tuam tu dalam 10 minit dekat kawasan sendi yang sakit. Lutut ke, bahu ke. Kenapa ais? Kenapa tak panas doktor? Kenapa doktor akan sarankan kalau ada kecederaan sukan yang baru terjadi, kita ais? Sebabkan masa kecederaan awal ada bengkak. So, ais juga akan ada tindak balas pada salur darah, mengecutkan salur darah. Berapa lama doktor nak buat benda ni? Satu hari mungkin buat 2-3 kali, 10 minit setiap sesi. Dan kalau masih bengkak tu masih ada dan sakit, boleh dibuat selama 2 minggu. Compression bagi satu tekanan pada sendi yang tercedera supaya mengurangkan risiko pendarahan bertambah, bengkak bertambah, berikan sedikit kelegaan pada kawasan tersebut. Macam mana nak buat compression ni? Kita boleh pakai kain ataupun balut, ataupun boleh balut di kawasan sendi yang tercedera. Jangan sampai balut itu terlalu ketat dan juga janganlah terlalu longgar sehingga tidak memberikan kesan. Tip saya selalu kalau saya balut diri sendiri pun, boleh seluk 2 jari masuk. Seterusnya ialah elevate. Maksudnya naikkan. Kita kena tinggikan sikit sendi. Sebagai contoh, lutut kita macam ni. Kalau kita baring, alas sikit bawah dia. Contoh ni bantal. Alas sikit lutut kita macam tu. Sangat selesa kalau anda ada lutut yang sakit. Ada orang dia tinggikan lagi. Tapi bergantung pada keselesaan masing-masing. Tak perlu terlalu tinggi. Sebaiknya sedikit tinggi daripada paras jantung itu baik. Supaya darah tu kembali balik masuk kepada salur darah utama. So mengurangkan risiko bengkak. Jadi itu sahaja daripada saya, Dr. Ahya Azhar dari Klinik Tuah.